Ya. Nanti benda ni semua akan masuk dalam nak present ke apa ke? Ataupun just untuk selalu nak cakap apa lagi? Sebagai bahan bukti. Bahan bukti. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Puan. Okay, sebelum kami memulakan permohonan ni, kami terima kasih kepada Puan kerana sudi meluangkan masa untuk kami memohon Puan. Okey, bagi soalan yang pertama, apakah cabaran utama Puan sebagai guru besar di Sekolah Haji Kasim Jasi? Baik, Waalaikumsalam. Baik, untuk bagi saya lah, cabaran utama sebagai guru besar di sekolah ni, secara terus terang, sebenarnya saya baru. Saya baru berkhidmat di sekolah ni. Tetapi cabaran yang saya akan katakan ini sebenarnya semua guru besar akan hadapi. Cabaran dari segi guru. Sejauh mana guru dapat menerima kehadiran guru besar baru di sekolah dengan cara corak kepimpinan yang baru, dengan pembaharuan. Mungkin guru besar yang baru tu akan membawa pembaharuan sejauh mana guru tu dapat menerima perubahan yang akan dilakukan oleh guru besar tersebut. Jadi saya ni sebenarnya masih dalam peringkat pemerhatian. Sebagai guru besar baru, saya perlu memerhatikan dulu keadaan sekitar, penerimaan budaya sedia ada di sekolah, budaya sedia ada di sekolah, di guru-guru, pekerja, AKP. Jadi itu sebenarnya akan mencorakkan kepimpinan saya akan datang. Sebab lain sekolah, lain cara kepimpinan. Tapi secara dasarnya, cabaran yang utama ialah guru lah. Sebab guru adalah aset utama sekolah. Penggerak untuk mana-mana aktiviti ataupun PDP di sekolah adalah cikgu. Cikgu adalah sumber utama di sekolah. Okay. Itu yang pertama. Yang kedua, cabaran yang kedua ialah dari segi infrastruktur. Infrastruktur di sekolah ni lah kan. Dari pemerhatian saya, sekolah ni banyak potensi sebenarnya. Cumanya dari segi infrastruktur dia perlu ditambah baik. Perlu ditambah baik. Terutamanya dari segi keceriaan. Sekolah ni kalau tengok daripada luar tidak begitu menceriakan kan. Jadi itu sedikit sebanyak mungkin akan menjejaskan motivasi murid untuk datang ke sekolah. Jadi bagi saya itu cabaran yang kedua lah. Dari segi keceriaan, dari segi infrastruktur, ada banyak penambahbaikan yang saya perlu lakukan untuk pertamanya untuk bagi murid tu rasa motivasi untuk datang sekolah dan untuk bagi keselesaan kepada cikgu. Okay. Itu cabaran yang kedua lah. Jadi saya rasa itu cabaran yang paling utama lah di sekolah ni. Pertama dari segi guru, penerimaan guru terhadap kepimpinan guru besar baru. Yang kedua dari segi infrastruktur, banyak perkara yang sebenarnya boleh dilakukan oleh pemimpin baru lah macam saya. Soalan yang kedua, apakah pendapat Puan terhadap disiplin murid dalam sekolah ini? Okey, disebabkan murid di sekolah ni tak ramai, dalam lebih kurang dalam 142, 41 kot termasuk prasekolah. Jadi masalah disiplin tidaklah ketara sangat jika dibandingkan dengan sekolah besar-besar. Masih terkawal kan, murid pun masih mendengar arahan guru. Maksudnya tidak ada masalah yang besar lah. Saya sempat bersembang dengan PKM. Masalah disiplin besar-besar tidak ada. Hampir tidak ada. Cumanya dari segi kehadiran saja. Dari segi kehadiran, ada yang kehadiran murid yang tak datang tu kan, yang selalu tak main sekolah, yang tegar lah kiranya. Jadi mereka telah pun ambil intervensi, buat ziarah cakna, melawat ke rumah murid tu sendiri kan, nak tengok apa masalah sebenarnya murid tersebut. Jadi cabaran yang itu adalah dari segi murid lah. Dari segi murid, kehadiran murid lah. Sebab disiplin, secara basically disiplin tidak ada cabaran sangat.
Tidak ada masalah yang besar sangat. Buli pun kalau tengok daripada laporan yang dimaklumkan oleh PTN, masalah buli hampir tidak ada. Tidak ada laporan kehadiran saja, kehadiran murid. Mungkin sekolah kampung ni dia lain sedikit lah cabarannya dengan sekolah bandar kan. Sebab saya tak pernah lagi kampung macam ni, selalunya dekat bandar je. Jadi ni cabaran dia kehadiran murid. Tapi sebenarnya kalau ikutkan, dekat sekolah bandar lagi teruk cabaran dia untuk kehadiran. Murid lagi ramai tak mai. Sebab dekat bandar dia banyak, lebih banyak apa panggil? Lebih banyak apa panggil? Divert the attention tu, contoh macam mall lah apalah dengan mak ayah kerja kilang, hari Ahad cuti. Kebanyakan kat sini mungkin ibu bapa kerja sendiri, kerja kampung. Jadi lain sikit dia punya tu. Tapi kalau dekat bandar, mak ayah ni dia kerja kilang, kalau hari Ahad saja mesti ramai tak mai. Ahad je mesti ramai tak mai sebab ikut ayah bercuti, mak bercuti. Mak ayah kan cuti hari Ahad. Jadi apa pun ikutlah hari Ahad mesti kurang. Kalau waktu perhimpunan ni boleh nampaklah kurang hari Ahad. Kan? Itulah perbezaan dia tu. Dekat sini suasana dia lain, background waris dia lain. Memang besar lah punya perbezaan. Sebenarnya soalan ada pula Puan hati dengan kerjasama dan hubungan persaudaraan antara guru, murid dan ibu bapa. Setakat yang saya tengok setakat hari ni lah, sebenarnya kami pentadbir tak berkesempatan lagi nak buat mesyuarat AJK PIBG. Hari tu mereka telah laksanakan mesyuarat PIBG, mesyuarat agung PIBG. Okay, mesyuarat agung PIBG. Tapi sesudah daripada itu, kami sepatutnya berbincang dengan AJK PIBG untuk tengok apa plan AJK PIBG untuk akan datang untuk tahun ni lah sekolah, tapi tak berkesempatan lagi. Tapi secara dasarnya saya tengok hubungan tu bagus kerana kita punya YDP sekolah ni, Tuan Haji Abu Yazid tu, bila kita cakap kata guru besar baru sampai, dia datang untuk berkenalan lah. Jadi maksudnya ada inisiatif daripada YDP untuk datang bertugas apa dengan GB baru kan, dan dia juga memberikan komitmen lah. Bila kita kata kita nak buat mesyuarat, dia bagi komitmen, tak ada masalah. Okay. Jadi itu dari segi PIBG. Kalau dari segi hubungan antara dengan ibu bapa dengan guru, setakat ni apa yang PK penolong kanan lain maklum kat saya, setakat ni elok berjalan dengan lancar. Ibu bapa memberikan komitmen yang baik terhadap apa saja program dilakukan oleh sekolah, terutamanya macam yang kita baru lepas hari itu mesyuarat agung PIBG. Kehadiran agak bagus jugalah untuk sekolah yang kecil kan. Maksudnya ibu bapa memang bagi komitmen. Maksudnya mereka semua tu ada semangat lah untuk beri kerjasama kepada sekolah. Betul-betul untuk menjadi anak-anak mereka kan. Bagi soalan yang terakhir, apakah harapan dan aspek yang Puan inginkan dapat diwujudkan pada masa akan datang? Okey, apa yang saya jelaskan tadi tu mungkin nampak elok atas kertas. Bila kita interview, bila saya bagi tahu secara dasar ni kan semua nampak cantik, nampak elok. Mungkin disebabkan saya baru lagi, saya tak nampak lagi apa cabaran yang akan datang. Tapi apa yang saya perlu lakukan untuk aspek yang akan datang, saya kena tambah baiklah untuk setiap apa yang saya terangkan tadi tu. Saya kena tambah baik. Contoh, kalau lah misal kata PIBG memang bagi komitmen pada sekolah. Kan, PIBG memang bagi komitmen. Cumanya PIBG kat sini dia tidak ada usaha untuk cari dana bagi sekolah. Jadi mungkin itu akan diberi penekanan lah. Sebab sekolah ni selain daripada duit yang diturunkan oleh kerajaan melalui PCG yang perlu digunakan untuk pembangunan sekolah, kita juga memerlukan dana luar untuk pembangunan. Jadi dana luar tu siapa lagi yang perlu usahakan untuk sekolah? PIBG. Jadi PIBG mungkin itu perlu aspek yang perlu ditambah baiklah. Penekanan kepada fungsi PIBG untuk membantu sekolah untuk mendapatkan dana lain selain daripada kutipan sumbangan
kan. Kita tak boleh nak harapkan dana daripada sumbangan PIBG semata-mata sebab jumlah dia sikit. Sekolah ni memerlukan dana yang lebih banyak untuk pembangunan. Bukan setakat pembangunan infrastruktur. Murid lagi nak buat program, itu, ini dengan keceriaan, macam-macam. Jadi kalaulah duit tu terhad, sumbangan tu terhad, kita tak boleh nak buat aktiviti. Bukan tak boleh buat. Boleh buat cumanya dalam skala yang kecil lah. Kan tidak boleh buat lebih daripada tu. Jadi PIBG sepatutnya boleh beri sumbangan lebih lagi. Itulah nak perlu tambah baik. Dan bukan nak serahkan kepada PIBG semata-mata. Tugas untuk cari dana luar, bukan. Kita akan bantu, kita akan tolong. Jadi contoh macam pentadbir kami semua melalui PIBG akan minta sumbangan daripada agensi swasta, agensi kerajaan-kerajaan lain boleh bantu sekolah. Macam itulah, tapi melalui PIBG. Itulah yang saya rasa perlu tambah baik. Dia kat mana-mana pun, kalau duit tu tak ada, susah nak bergerak. Dia duit tu mainkan peranan lah. Sebab kita, mana-mana sekolah pun macam tu. Kan? Kalau sekolah yang lagi besar, lagi banyak dia punya program, aktiviti. Kan? Alhamdulillah, terima kasih Puan untuk pertemuan hari ini. Sekian saja pada kami lah. Okay. Terima kasih Puan. Okay. Harap membantu dah sikit tu. InsyaAllah. Itu nak minta Puan sign. Okay.